Kenapa orang ziarah kubur pakai baju hitam? Sebab dia tak ada baju lain. Dengar baik-baik. Tidak ada perintah memakai warna tertentu untuk ziarah kematian atau ziarah kubur, tak ada. Faham lagi? Mu pakai baju hitam boleh ziarah, mu pakai baju putih boleh ziarah, pakai baju biru boleh ziarah, hijau pun boleh ziarah. Tak ada masalah. Faham? Tetapi jika orang Islam melihat orang bukan Islam, contoh orang Kristian, mereka ini memang pakai baju hitam ketika ada kematian, laki-laki dan perempuan, betul tak? Maka kita pun minat dengan cara orang Kristian, bila ada kematian kita pakai tek hitam, maka hukumnya haram. Kenapa? Kerana nak meniru orang kafir. Adapun kita bukan kerana nak tiru dia, kita pakai baju hitam, tak ada masalah. Jangan bila mendengar ada kematian, kita yang sedang berbaju putih balik tukar baju hitam. Itu salah. Faham? Kerana tidak ada warna tertentu. Tidak ada syarat pakai piyah. Ada orang lepas dekat dah dengan rumah orang mati, kau nak balik mula apa? Dah ingat agak piyah. Dah apa? Bukan wajib pakai kopiah ziarah orang mati. Pakai topi sudu boleh. Kau tulis bosku. Tak ada masalah. Apa hal pula pakai piyah pula? Dah mau pakai, dah pakailah. Tak pakai, tak ada yang pakai lah. Faham lagi? Jadi banyak salah faham. Jadi kebetulan kita pakai baju hitam, ziarah baju hitam. Tulang pakai baju putih, pergi baju putih. Jangan tengah-tengah baju kerabu. Nak pergi mana? Nak pergi kubur. Balik tukar hitam dulu. Apa? Dia kena pakai hitam. Itu salah. Soalan seterusnya.